sebelum ni kita sudah difahamkan single cab ni banyak ditawarkan dengan manual. Jadi untuk pemandu-pemandu yang tak ada lesen manual tu, yang ada lesen auto saja, yang ini adalah untuk korang nak bawa barang. Isuzu D-Max single cab enjin 2.2 liter ni ditawarkan dengan dua variant, auto dan juga manual. Okey, dari segi perbezaan, yang ini adalah variant automatik. Perbezaan dia didatangkan dengan bumper warna badan. Kalaulah manual tu, bumper dia mungkin warna kelabu ataupun warna hitam. Memandangkan ini adalah Isuzu D-Max enjin 2.2 single cab yang paling basic lah kan, datangkan dengan lampu halogen. Tapi masih menarik sebab nampak macam kristal-kristal macam tu. Grill warna hitam, kombinasi putih dan hitam ni saya rasa nampak lebih garang, cukup nice. Kalau kita lihat pada bahagian tepi, dia tidak datangkan dengan sport rim seperti variant premium atau variant-variant lain. Didatangkan dengan rim kompang. Tapi cukup lah untuk angkat barang. Yang ini bersaiz 16 inci. Okey lah kan. Kebanyakan sekarang orang minat rim kompang kan. Ini kunci dia, bukan keyless tapi okey lah kan. Yang bestnya, ruang yang besar, orang boleh isi banyak barang untuk bahagian kargo belakang ni. Sesuai untuk peniaga-peniaga kecil ataupun yang bawa towing motosikal. RZ member nanti. Bukaan pintu ni secara manual lah. Ketat sebenarnya, baru lagi. Yang ini tak ada damper. Agak berat sebenarnya. Dalam memang basic, tapi datangkan dengan sistem audio single ding. Tapi Kenwood, jarang-jarang ni boleh tengok sistem audio macam ni. Selalunya skrin yang besar kan. Tapi yang ini boleh sambung dengan slot USB. Yang paling penting, ini auto wow. Pertama di Malaysia single cab ni. Nak masuk tan senang lah sebab ada tukaran 2 wheel, 4 wheel dengan 4 wheel low. Okey, enjin ini adalah enjin yang baru menggantikan enjin 1.9 liter yang ada sebelum ini. Korang tahu tak, enjin yang baru ni adalah lebih jimat minyak 5% berbanding enjin 1.9 liter. Saya pun pening sebab enjin ni lebih besar, enjin ni lebih power, enjin ni lebih bagus, lagi jimat minyak berbanding 1.9 liter turbo. Dari segi kuasa, enjin ini mampu menyalurkan 163 PS dengan 400 Nm of torque, iaitu peningkatan 8.7% untuk kuasa, peningkatan 14.3% untuk torque berbanding enjin 1.9 liter turbo sebelum ini. Selain itu, dipadankan dengan transmisi 8 kelajuan automatik. Paling bagus lagi, final drive dia ni adalah lebih bagus, yang mana RPM dia lebih rendah untuk memberi tahap penjimatan yang cukup optimum.